Usul ke-55. Riwayat-riwayat yang menyebutkan sebab-sebab kenapa Khadir diberikan umur yang panjang dan beliau akan hidup sampai akhir zaman hanya berpunca daripada riwayat-riwayat Israiliyat dan semuanya adalah maudhu'. Demikian juga dengan riwayat-riwayat yang menyatakan Nabi Ilyas atau Nabi Al-Yasa atau Ilyasa dan Nabi Idris masih hidup hingga ke hari ini. Dan sebab-sebab kenapa mereka diberikan umur yang panjang. Semuanya maudhu'. Kecuali riwayat-riwayat yang menyatakan Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Kerana ia sahih, bahkan sampai ke peringkat mutawatir ma'nawi. Firman Allah di dalam Al-Quran juga membuktikan Nabi Isa alaihissalam masih hidup, tetapi bukan dalam kehidupan di bumi. Dzulqarnain adalah seorang hamba Allah yang saleh. Dia mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah. Dia telah menguasai bumi di antara timur dan barat. Dia ada kawan dari kalangan malaikat yang dipanggil dengan nama Ziyafil. Ziyafil selalu mengunjungi Dzulqarnain. Pernah pada suatu hari ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Dzulqarnain berkata kepadanya, "Ceritakan kepadaku bagaimana ibadat kamu di langit." Mendengar pertanyaan itu, Ziyafil terus menangis. Kemudian berkata, "Wahai Dzulqarnain, apalah ibadat kamu dibandingkan dengan ibadat kami? Sesungguhnya di langit ada malaikat yang sentiasa berdiri. Mereka tidak duduk sama sekali." Kemudian Dzulqarnain berkata, "Wahai Ziyafil, aku hendak umurku dipanjangkan supaya aku dapat beribadat kepada Tuhanku dengan sebenar-benar." Maka berkata Ziyafil, "Sesungguhnya Allah ada mata air. Ia dipanggil mata air kehidupan, Ainul Hayat. Sesiapa minum seteguk sahaja daripadanya, dia tidak akan mati selama-lamanya sehingga dia sendirilah yang meminta kematian kepada Tuhan." Kata Dzulqarnain, "Kamu tahukah di mana tempat mata air itu?" Jawab Ziyafil, "Tidak." "Mana dengan pasti. Cuma kami di langit selalu berbicara bahawa Allah ada satu kawasan gelap di bumi. Tempat itu tidak pernah dipijak baik oleh manusia maupun jin. Kami rasa mata air itu ada di kawasan gelap tersebut." Lalu orang alim itu berkata, "Sesungguhnya aku ada terbaca wasiat Adam. Di dalamnya tertulis bahawa Allah menjadikan satu kawasan gelap di bumi yang tidak pernah dipijak baik oleh manusia maupun jin." Dzulqarnain bertanya, "Di mana terletak kawasan itu?" Jawab orang alim, "Ia terletak dekat tanduk matahari." Kemudian beliau berangkat menuju ke tempat naik matahari. Beliau berjalan terus sehingga sampai ke tepi kegelapan selama 12 tahun. Sesampai di situ barulah beliau berhenti dan berkumpullah semua pasukan tenteranya. Kata Dzulqarnain, "Aku bagaimanapun pasti akan meredahnya." Beliau melantik Khadir memimpin pasukan hadapan tentera yang terdiri daripada 2,000. Sementara beliau sendiri pula memimpin 4,000 bala tentera selebihnya. Maka berjalan teruslah Khadir di hadapan Dzulqarnain. Khadir memang mengetahui apa yang sebenarnya dicari Dzulqarnain, walaupun Dzulqarnain merahsiakannya. Ketika Khadir sedang dalam perjalanan, tiba-tiba beliau menemui sebuah lembah. Khadir berkeyakinan bahawa mata air berkenaan memang ada di lembah itu. Apabila dilempar beliau permata merah yang diberikan oleh Dzulqarnain, tiba-tiba ia berada di tepi mata air. Maka teruslah Khadir menanggalkan pakaiannya. Air yang keluar daripada mata air itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Teruslah beliau meminum airnya, kemudian berwudu dan mandi dengan air tersebut. Setelah selesai mandi, beliau memakai kembali pakaiannya lalu keluar dari lembah itu. Dzulqarnain tersalah jalan. Beliau tidak menemui lembah yang ditemui Khadir. Pasukannya meredah kegelapan selama 40 hari. Kemudian keluar kepada suatu cahaya yang bukan merupakan sinar matahari. Di situ mereka menemui sebuah istana yang hebat. Dzulqarnain singgah di situ dengan bala tenteranya. Kemudian beliau pergi seorang diri sehingga sampai di hadapan istana itu. Dzulqarnain pun naiklah dalam keadaan takut. Di situ ada seorang lelaki yang sedang berdiri. Ia masih muda dan berpakaian putih. Ia mengangkat mukanya ke langit sambil meletakkan tangan di atas mulutnya. Apabila dia mendengar bunyi Dzulqarnain berjalan, dia bertanya, "Siapa ini?" Jawab Dzulqarnain, "Aku Dzulqarnain. Siapa pula engkau?" Jawab orang itu, "Akulah penjaga sangkakala." Dzulqarnain bertanya, "Kenapa aku nampak engkau letakkan tanganmu di mulutmu dalam keadaan mengangkat mukamu ke langit?" Jawabnya, "Sesungguhnya kiamat telah pun hampir. Aku sedang menunggu perintah dari Tuhanku untuk meniupkan sangkakala."
Riwayat ini tidak lebih daripada satu riwayat Israiliyat. Setelah menemui mata air kehidupan, kenapa Khadir tidak memberitahu kepada Dzulqarnain tentang? Sedangkan itulah yang dicari oleh Dzulqarnain. Dan Khadir memang tahu bahawa itulah maksud Dzulqarnain bersusah payah mengembara begitu lama. Bukankah itu menunjukkan khianatnya Khadir terhadap ketuanya? Riwayat itu menyebutkan Dzulqarnain hanya seorang hamba Allah yang saleh. Beliau tidak pernah disebutkan sebagai salah seorang nabi. Persoalannya ialah bagaimana seorang manusia biasa boleh bersahabat dengan malaikat? Ini persoalan. Keistimewaan yang diperoleh Dzulqarnain itu tidak diperoleh Khadir sekalipun. Berdasarkan riwayat ini, Khadir rupa-rupanya dikurniakan umur yang panjang hingga ke akhir zaman kerana telah meminum air daripada mata air kehidupan itu. Inilah alasan orang-orang yang menerima Khadir masih hidup hingga ke hari ini. Kalau kita tanya apa sebab dia panjang umur, inilah cerita, tak ada daya lain. Sedangkan cerita ini berpunca daripada riwayat Israiliyat yang karut-marut. Dzulqarnain didakwa telah menemui Israfil, penjaga sangkakala yang telah menjelma sebagai seorang manusia yang muda. Adakah seorang manusia yang bukan Nabi boleh bertemu dengan malaikat Israfil dan boleh bercakap-cakap pula dengannya sebegitu rupa? Ini satu perkara yang pelik. Dan contoh kedua ini tidak secara khususnya berkenaan dengan Khadir. Tetapi didakwakan Nabi Ilyas dan juga Nabi Idris seperti Khadir. Umurnya panjang. Dikatakan dia hidup sampai ke akhir zaman. Adapun sebab umur Nabi Ilyas dipanjangkan, maka ia berdasarkan apa yang diriwayatkan bahawa sesungguhnya beliau diutuskan kepada Bani Israel. Dan banyaklah gangguan yang terpaksa dihadapinya daripada mereka. Semakin lama mereka semakin derhaka. Maka beliau memohon kepada Tuhannya agar merehatkannya daripada gangguan mereka. Lalu dikatakan kepadanya, menurut dakwaan mereka, tunggulah hari sekian-sekian dan keluarlah ke tempat sekian-sekian pada hari itu. Terus naikilah apapun, yakni kenderaan yang datang kepadamu. Jangan engkau gerun kepadanya. Maka keluarlah Ilyas, ia disertai Ilyasa. Apabila mereka sampai ke tempat yang diperintahkan, datanglah kuda dari api. Ada orang mengatakan warnanya seperti warna api. Apabila ia berhenti di hadapan Ilyas, teruslah beliau menaiki dan teruslah kuda itu membawanya pergi. Ilyasa lantas menyuruhnya dengan berkata, "Wahai Ilyas, apa yang hendak engkau perintahkan aku?" Maka Ilyas mencampakkan selimutnya dari lapisan udara yang tertinggi. Ia menandakan Ilyasa lah yang menjadi penggantinya memimpin Bani Israel. Itulah peristiwa terakhir yang diketahui orang tentang Ilyas. Allah telah mengangkatnya di hadapan mereka. Semenjak itu tidak lagi beliau merasai kelazatan makanan dan minuman. Allah telah memakaikannya bulu seperti burung. Kerana itu beliau menjadi malaikat bumi yang berada di langit. Sebab apa umur dia panjang? Ini sebabnya setakat yang tersebut di dalam riwayat ini. Komentar tiada langsung sanadnya. Berpunca daripada riwayat Israiliyat. Cerita-cerita yang berpunca daripada Bani Israel itu kemudiannya dibawakan ke dalam masyarakat Islam. Gambaran para nabi yang terdapat di dalam riwayat Israiliyat kebanyakannya hanyalah dongeng-dongeng dan cerita-cerita khurafat. Banyak sekali tanda-tanda kepalsuan pada riwayat di atas. Antaranya ialah ia menunjukkan Nabi Ilyas alaihi salam seorang yang tidak sabar. Seolah-olah beliau melarikan diri dari perjuangan dan tanggungjawab. Jadi ini kita tak boleh terima yang seumpama ini. Seorang Nabi yang ditugaskan tiba-tiba meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya tanpa diperintahkan oleh Allah. Itu telah mengaibkan seorang Nabi lagi Rasul. Lihat bagaimana Nabi Ilyas digambarkan telah berubah rupa sehingga menjadi berbulu seperti burung. Jadi bila terbang ke langit tu, tinggi tu, dia perlu kepada bulu seperti burung lah agaknya. Untuk apa beliau berubah rupa sebegitu? Adakah untuk terbang? Jadi benda-benda begini ni luculah nampak. Jadi
Dan bagaimana pula dikatakan beliau menjadi malaikat bumi yang berada di langit? Adakah manusia juga boleh berubah menjadi malaikat? Ini masalahnya. Gambaran yang diberikan dalam riwayat itu menampakkan dia ni telah jadi malaikat. Apakah dengan meninggalkan keadaan terbiar tanpa melaksanakan tugas dan tanggungjawab menyebabkan seseorang itu terpilih sehingga menjadi malaikat atau bagaimana? Kata Wahab bin Munabih, setiap hari amalan Nabi Idris alaihissalam diangkat sebanyak amalan sekalian penduduk bumi di zamannya. Maka hairanlah para malaikat dengannya dan rindulah malakul maut kepadanya. Lalu ia meminta izin kepada Tuhan untuk menziarahi Idris. Tuhan membenarkannya. Malakul maut pun datanglah kepadanya dalam rupa seorang manusia. Idris adalah seorang yang sentiasa berpuasa. Bila tiba waktu berbuka, beliau memanggilnya untuk makan. Tetapi ia, yakni malakul maut, enggan makan bersamanya. Setelah berlalu 3 malam berturut-turut, Idris berasa pelik. Maka bertanyalah Idris pada malam ketiga, sesungguhnya aku ingin tahu, siapa engkau sebenarnya? Jawabnya, aku malakul maut. Aku telah meminta izin kepada Tuhan untuk bersahabat denganmu. Kata Idris, aku ada hajat denganmu. Kata malakul maut, apa hajatmu? Jawab Idris, engkau mengambil nyawaku. Maka Allah mewahyukan kepadanya supaya mengambil nyawa Idris. Sejenak selepas diambil malakul maut nyawa Idris, Allah mengembalikan nyawanya kepadanya. Malakul maut bertanya Idris, apa tujuanmu meminta supaya diambil rohmu? Jawab Idris, untuk merasai keresahan mati dan kedukaannya, lalu aku menjadi lebih bersedia menghadapinya. Kemudian Idris berkata pula, aku ada satu lagi hajat denganmu. Tanya malakul maut, apa hajatmu itu? Jawab Idris, engkau bawakan aku ke langit untuk kulihat langit, syurga dan neraka. Allah mengizinkan Idris diangkat ke langit. Apabila telah sampai dekat neraka, Idris berkata, aku ada satu lagi hajat. Engkau mintalah penjaga neraka membukakan pintu-pintunya supaya dapat aku masuk ke dalamnya. Malakul maut terus memenuhi hajat Idris. Setelah itu Idris berkata, sebagaimana engkau telah menunjukkan kepadaku neraka, tunjukkanlah pula kepadaku syurga. Malakul maut pun membawanya ke syurga. Lalu meminta supaya pintu-pintunya dibuka. Setelah dibuka pintu-pintunya, masuklah Idris ke dalam syurga. Kemudian malakul maut berkata, keluarlah untuk engkau kembali ke tempat tetapmu dengan bergayut di satu pokok. Idris pula berkata, aku tidak akan keluar darinya. Maka Allah mengutuskan seorang malaikat sebagai pengadil. Kata malaikat itu kepada Idris, kenapa engkau tidak mahu keluar? Jawab Idris, kerana Allah berfirman yang bermaksud, setiap yang bernyawa akan merasai kematian. Surah Al-Imran ayat 185. Aku telah pun merasai kematian. Allah juga berfirman yang bermaksud, tiada siapa pun daripada kamu melainkan akan memasukinya. Surah Maryam ayat 71. Aku telah pun memasukinya. Allah juga berfirman yang bermaksud, dan mereka tidak akan dikeluarkan daripadanya, yakni syurga. Surah Al-Hijr ayat 48. Kerana itulah aku tidak mahu keluar. Maka aku mewahyukan kepada malakul maut bahawa dengan keizinanku, dia telah masuk syurga. Dengan perintahku pula dia tidak akan keluar. Dengan itu hiduplah Idris di sana. Itulah maksud firman Allah, dan kami angkatkannya ke tempat yang tinggi. Komentar. Ia jelas merupakan riwayat Israiliyat yang tersebar di kalangan umat Islam hasil nukilan daripada perawi-perawi seperti Wahab bin Munabbih, Ka'ab al-Ahbar dan lain-lain. Yang kedua, sebenarnya terdapat beberapa versi riwayat Israiliyat berhubung dengan malaikat yang memohon kepada Allah untuk bersahabat dengan Nabi Idris alaihi salam.
Ada yang menyebutkan malaikat itu ialah malakul maut seperti tersebut di dalam riwayat yang dikemukakan sebagai riwayat contoh ketiga di atas. Ada pula yang menyebutkan ia bukan malakul maut tetapi malaikat yang lain. Riwayat Israeliat dalam versi yang berbeza-beza itu membuatkan berlakunya ihdirab yang sangat teruk. Ia bercanggah antara satu sama lain. Riwayat contoh ketiga di atas menunjukkan Nabi Idris dihidupkan semula setelah dimatikan. Sedangkan beberapa riwayat yang lain pula menunjukkan beliau telah mati. Nyawanya telah diambil malakul maut di langit ke-6. Menurut sesetengah riwayat pula di langit ke-4. Dan tidak pula tersebut di dalamnya perihal penjelajahan Idris ke neraka dan ke syurga. Kemudian beliau terus hidup di dalam syurga. Jadi bercanggahlah riwayat-riwayat tentang dia tu. Jadi ini juga salah satu sifat hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Riwayat-riwayat itu langsung tidak bersanad. Apa yang tersebut hanyalah kata Wahab atau kata Ka'ab. Riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas dan lain-lain sahabat atau tabi'in juga sebenarnya berpunca daripada Ka'ab. Orang-orang seperti Ka'ab dan Wahab lah merupakan punca bagi sesebanyak riwayat-riwayat Israeliat seperti itu. Lihat. Pada pendapat penulis, teori kehidupan Khadir atau Khadir masih hidup asalnya dikemukakan Syiah untuk menjustifikasikan teori Imam Mahdi mereka. Ini kerana Syiah selalu berhujah dengan mengatakan, apalah yang menghairankan sangat kalau kami mempercayai Imam Mahdi iaitu Imam ke-12 kami masih hidup. Dia masih lagi membimbing dan memberi bantuan kepada pengikut-pengikutnya. Bukankah kamu juga percaya Khadir masih hidup? Padahal umurnya jauh lebih tua dari Imam Mahdi yang kami percayai. Kalau Allah berkuasa memanjangkan umur Khadir di samping menyembunyikannya dari penglihatan orang ramai, kenapakah pula dia tidak berkuasa memanjangkan umur Al-Mahdi dan menyembunyikannya seperti Khadir dari penglihatan orang ramai? Teori Khadir masih hidup bagi penulis tidak lebih daripada perangkap Syiah yang dipasang mereka di arena tasawuf. Setiap orang yang masuk ke arena tasawuf pasti akan terjebak ke dalam perangkap yang dipasang mereka itu. Dan secara tidak langsung mereka telah terpedaya dan terpengaruh dengan Syiah. Dengan menerima konsep ini, ahli as-sunnah seolah-olahnya telah terperangkap dengan jerat yang dipasang oleh mereka sendiri. Murid ahli as-sunnah yang menerima Khadir masih hidup akan terkunci terus apabila Syiah mengukuhkan konsep Al-Mahdi yang dipercayai mereka. Itulah sebenarnya yang dikehendaki Syekh